Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Iman Soleha, wartawan SPB TV. Pada hari ini, saya berada di SMK Bukit Besar bagi melaporkan satu acara tahunan yang amat dinanti-nantikan oleh warga Bibas, iaitu acara Kejohanan Mentas Desa tingkat SMK Bukit Besar tahun 2026. Acara ini merupakan satu acara kurikulum yang bertujuan untuk memupuk semangat kesukaran, daya tahan fizikal dan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan para pelajar dan warga Bibas. Hari ini, suasana dimeriahkan lagi dengan kehadiran guru-guru, para pelajar dan warga Bibas bagi menyokong para peserta yang akan menyertai kejohanan pada hari ini. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan siapakah yang akan menjadi juara. Give up, we're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up, make it to the top. Jangan melangkah, menggapai cita, menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Baiklah, hari ini kita bersama dengan seorang pelajar yang merupakan juara bagi Kejohanan Mentas Desa tahun 2026. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Faiz Emang dari Tingkatan 5. Okey, baiklah Faiz. Apakah kunci kejayaan Faiz pada hari ini? Boleh ceritakan kepada kami semua? Saya latihan dengan baik lah setakat ni. Saya ada disiplin. Ya. Itu saya dapat support sokongan daripada kawan-kawan dan guru. Okey, baiklah. Faiz, sebagai seorang pelajar tingkatan 5, ada kata-kata tak kepada junior yang mungkin akan menyertai kejohanan ini pada masa akan datang? Junior-junior tu boleh start latihan daripada sekarang lah. Kalau nak juara macam saya, latihan daripada sekarang lah. Okay, itu saja. Baiklah, terima kasih. Sekian saja daripada kami. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat. Tahniah diucapkan kepada para peserta yang telah berjaya menghabiskan larian, dan ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada para guru dan juga ahli jawatankuasa yang telah bertutur lumus bagi memastikan kelancaran program pada hari ini. Semoga program seperti ini dapat diteruskan demi melahirkan insan yang cerdik, sihat, cekap, seimbang daripada segi rohani dan jasmani. Oleh itu, sekian daripada saya, Nurul Iman Soleha binti Ahmad Zamzam, wartawan SPB TV, saluran berita bestari. Be best, be the best.